Tell me that you've been waiting for somebody like me. Selamat datang ke dalam channel aku, Missing Fighter. Alright guys, dalam video kali ni aku dan IC nampak ni budak tepi aku ni. Dalam video kali ni kita orang akan tangkap ikan dekat dasar laut. Tengok IC pegang ikan macam mana. Kalau korang nak tengok video ni sampai habis, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Okay guys, jom aku tunjuk cara main game ni. Let's go. Oh yeah guys, sebelum aku terlupa, nama game ni adalah Dive Down. Guys, so cerita dia sebenarnya macam ni. Aku tadi dah rekod guys, tapi aku dah panjang rekod. Dah lah time bulan puasa ni kan guys. Aduh, dah rekod-rekod video tu tak ada. Aku tekan tutup video tu, lepas tu dia hang, hilang video rekod tu. Aduh. So macam ni lah guys. Dalam game ni kita kena buat kita kena tangkap ikan guys. Tengok tu dekat belakang aku ada aquarium. Kita kena selam dalam dasar laut, lepas tu cari ikan yang mantap-mantap, kita letak dekat aquarium kita guys. Lepas tu ikan tu akan bagi kita duit. Tengok macam ni. Duit aku banyak, kita boleh claim. Lepas tu ada abang ni tengok abang ni dia tengah betulkan aku punya aquarium supaya dia lagi besar. Okay, aku punya duit untuk dapat per second 136 million per second. Layan weh. Okay, kita claim dulu. Kalau korang nak tengok pun ikan aku banyak dalam ni. Kita boleh masuk guys. Sebenarnya dia macam tak ada air pun dalam tu. Aduh. Kejap. Kita tengok duit aku kat bawah tu memang banyak. So aku nak ribet kali kedua tapi tak dapat guys. Sebabnya aku tak jumpa hammerhead. Hammerhead tu mythical tapi susah gila nak jumpa. Tengok. Aku punya index, aku punya ikan semua banyak Korang boleh tengok sendiri. Aku dah penat ni guys. Aku punyalah tadi sembang duk panjang-panjang 20 minit. Rupanya video tu lag. Lepas tu dia rosak, hilang terus. Ni ikan silver aku. Oh, ada silver sikit je. Okay, goal aku baru 3, 4, 5, 6 je. Rainbow aku tak banyak juga. Frozen banyak weh. Maksud aku sikit. Okay, shock pun sikit juga. Coklat pun sikit. Gitu je. Lepas tu guys, dalam game ni ada, tengok ni, Divine ada satu, iaitu mermaid. Duyung cerita AI tu. Duyung 2. Aduh. Okay, ni ada secret. Tadi waktu aku rekod tu aku dapat secret guys. So korang boleh tengok aku punya ni. Tadi aku dapat rabbit fish. Tak dapat pula tunjuk korang. Aduh. So sekarang ni boleh tengok kat situ aku ada ikan mythical banyak gila weh. Ada yang ada mutation, memang mantap-mantap lah. Korang boleh tengok. Okay, mantap. Jom. Mana IC? Okay, aku nak pergi shop lah. Aku nak tengok aku punya. Okay, sekarang ni dalam game ni kita ada 3 benda yang kita kena beli guys. Kita ada fins, oxygen tank dengan wake. Okay, fins ni dia macam yang tengok tapak kaki itik dekat bawah tu. Kita kena beli guys. Kalau boleh yang paling mahal. So sekarang ni aku tengah guna golden fins. Aku tinggal lagi baki 3 je yang belum beli. So benda ni function dia kalau kita turun, kita nak naik cepat, kita guna ni Okay, mantap. Oxygen tank ni pula kita untuk simpan kita punya panggil udara. Kita selam tu mana ada udara dapat. Okay, kita tengok. Aku sekarang guna golden oxygen tank. Pun berbaki 3 lagi yang belum beli. Okay, wait pula kita tengok. Aku dah beli ni bottler. Macam mana tak sebut dia. Okay, tengok. Ni aku beli tadi lah time record. Okay, torpedo trident. Kalau yang berat ni tinggal lagi 2 je aku tinggal nak beli. Tapi yang dah nak mahal-mahal tu memang nama pun mahal kan. Confirm lah mahal gila. So kita beli ni makanan ikan kita guys. Kita patut beli banyak-banyak macam aku ni Aku beli semua guys. Tengok. Ni ada panggil cockroach ni, lipas. Lipas. Kita beli spider, beli labah-labah. Ladybug ada 1 je stok. Tak apa, kita beli. Okay, butterfly tak ada stok. Okay, mantap. Jom kita try turun. Aku tadi. Okay, jom kita turun. Yo, let's go. Aku ni mencari ikan yang mantap-mantap guys. Okay, jom. Let's go. Kita turun yang paling dalam. Laju aku turun.
Tengok kalau turun biasa ni lambat bazir masa. So korang kena guna weight yang korang beli tadi. Macam aku beli ni lah, Botless. So dia turun laju gila. Semakin mahal korang beli semakin berat lah. Okay, mantap. Dekat sini ada ikan apa, aku ambil je. Slick head, mantap. Okay, kita turun lagi. Dekat kawasan, kalau korang tengok dekat tepi tu, tengok dekat tepi skrin aku tu memang ada kawasan dia yang kita punya tempat sekarang. Okay, aku sekarang dah masuk kawasan apa ni? Yang aku tahu kawasan ni agak dalam, agak seram. Kalau boleh jumpa mermaid gitu, jumpa duyung. Okay, kita dah masuk yang paling dalam, iaitu Atlantis. Full lama. Aku dah boleh sampai sini dah guys. Santai. Ni ada crabfish. Sekejap, aku rasa kita kena cepat naik lah, sebab kita tak boleh bazir oxygen tank kita. Kita tengok kat bawah tu, tengok dia dah warning. So kita kena naik cepat. Tengok, inilah kegunaan fins kita guys. Korang jangan lupa tekan lompat kalau korang main kat mobile. So korang hold je lompat tu, nanti dia laju gila naik atas. Okay, cepat. Fins yang mahal lah, agak membantu juga lah. Sama juga macam weight, sama juga macam oxygen tank. Cepat sikit lagi. Kalau kita mati, kita tak dapat ikan yang kita tangkap tu guys. Itu masalahnya. Okay, aquarium kita equip the best. Tak ada apa yang boleh equip. Kita claim. Lepas tu kita sell yang tadi kita dapat yang tak boleh guna. Okay, mantap. Kita sell. Dapat berapa? 12M. Mantap. Ada mutation ada apa ni? Storm. So kita boleh dapat shock kot. Okay, let's go. Duit aku sekarang ada 168 million. Aku tengok aku boleh beli apa. Wait, yang next aku kena beli 600 million. Dia ada trident guys. Memang Aquaman betul lah. Okay, ni ada oxygen tank. Aku tengok berapa yang paling ni. 440 million Aku kena beli ni, candy oxygen tank. Okay, fins pula. Kita tengok fins dia. Kalau fins aku sekarang golden. Aku nak beli candy juga, sama juga So dia 275 million. Aku rasa kita kena kumpul ni, boleh ni. Kalau betul-betul nak dapatkan, kita boleh dapatkan. Okay, mantap. Jom lah kita turun lagi. Hari pun tengah kilat. Baik kita masuk dalam ni. Kita selam-selam. Main kerja gila. Ni kalau kerja in real life, confirm gaji mahal gila lah. Kita selam dalam-dalam, nanti jumpa hantu laut semua. Memang tak ada siapa lah berani buat. Okay, kita turun dalam lagi. Dekat sini banyak udang guys. So kalau korang nak masak udang, masak lemak, cili padi ke apa, korang boleh selam sampai dekat tengah-tengah tu lah. Okay, korang boleh tengok je dekat tepi skrin tu. Aku punya kedalaman aku pergi ni. Okay, manalah ikan secret. Dia kalau nak tunggu ikan secret, dia kena tunggu ni guys. Nanti dia ada notification. Dekat bawah tu dia ada tulis ikan secret dah spawn. Lepas tu kita kena turun. Masalahnya aku pula tadi dah dapat dah time record, tapi video tu hilang. Macam mana? Okay, kita ambil je lagi. Okay, mantap weh. Ni dapat je ikan banyak-banyak yang mythic ni semua. Lepas tu kita naik, tunggu buka puasa kita makan. Sedap weh. Ikan lagi dalam lagi, rasa dia lagi mantap ni. Okay, mantap. Kita kena naik cepat-cepat guys. Okay, cepat, jangan mati, nanti tak boleh buka puasa. Okay, mantap. Naik. Oi, laju weh. Selama ni aku naik lembab gila. Okay, sini lag weh. Okay, lagnya. Okay, mantap. Kita naik. Kita berjaya bawa balik ikan-ikan besar yang kita boleh. Tengok tu. Ini shrimp, ini udang. Aku ada tangkap udang. Macam crabfish. Alah, kecilnya. Mana kenyang. Ni baru besar. Okay, apa lagi? Ni cloudfish. Alah, cloudfish aku kecil pula. Ni apa ni? Hatcherfish. Okay, mantap lah. Kita letak dekat aquarium kita. Equip the best. Senang sikit. Okay, dah. Lepas tu kita claim. Kita jual ikan tu. Kalau kita jual tak boleh lah buka puasa. Tak apa lah. Kita buka puasa yang ada dalam aquarium tu semua kita makan. Okay, mantap. 23 million bila aku jual. Okay, sekarang ni apa aku nak beli? Oxygen tank tak mahu.
Aisyah ada ikan paus Full lama. Aisyah tengok sikit. Berhenti aku tengok. Okay, whale. Secret silver. Gila lah. Baru dapat ke Aisyah? Ke dah lama? Full lama. Mantap lah. Aku tak pernah lama. Oh dah lama. Mantap gila. Fuh. Aku teringin juga nak dapat secret. Oh ada lah secret satu. Okay, kita tengok jap. Oh I see. Ni crabfish kan. Crabfish rainbow. Alah crabfish aku pun ada. Rainbow je tak tapi. Okay, mana IC punya. Okay, aku nak pergi dekat tempat IC. Kita tengok IC punya ikan guys. Okay. Uish, ada ayam chicken. Gizi mau ayam chicken. Full lama nama dia. Ni tempat dia. Bukan tempat IC. Sama pula aku tengok. Fuh, IC banyak gila whale. Gila, kita kena pergi guys. Sebagai bahan bukti kita kena pergi cari aquarium dia. Tengok. Full lama. Duit dia berapa ni? 187 M per second. Fuh, ini main gila ni. Yo, kita ada lucky kat sini. Aku rasa ni ada friend aku lah. Secret whale fish. Kecil ni. Ui, dia punya ikan gila-gila besar weh. Dengan ada orang bertukang kat sini. Okay. I see, kau kena pergi tempat aku. Sebab tempat aku pun mahal juga ah. Tengok, beza berapa je. Aku punya dengan IC punya duit per second beza 40 million je. Sikit je, tak beza banyak pun. Jap. Aku punya ni banyak mitik weh. Ada ikan panjang, ikan macam SCP pun ada tau. Jangan main-main. IC cakap apa tu? Bot. Dia cakap aku bot guys. Dia tak tahu ni fighter kelang punya orang. Okay, jom. Kita turun guys. Kita sambung lagi cari mythical. Kita tak boleh kalah dengan IC ni. Okay, let's go. Kita turun dalam lagi. Weh, dalam weh. Aku betul-betul kalau apa panggil dalam dunia nyata aku memang takut laut lah. Uish, aku jumpa udang besar. Full lama. Besar gila. Udang 6 kilo. Kalau beli kat pasar memang mahal lah. Dah lah seekor 6 kilo gini. Gila weh. Okay, kita turun lagi. Okay, kita ambil je ikan apa ni? Fang tooth. Full lama. Fang boy tu ada gigi tinggal sini. Okay, kita ambil. Uish, ni apa dia? Aku dapat legendary. Okay, ni snailfish. Turun dalam lagi lah. Mencari ramli. Mencari ikan. Okay, mantap. Kita ambil je semua. Kita tak apa. Kalau tak boleh letak aquarium, kita jual. Kita ni tukang. Kita nelayan sebenarnya. Nelayan profesional lah, senang cerita. Kita tak main lah cari ikan. Cari ikan, memancing, tunggu lama-lama tak. Kita turun guys. Tengok. Ni semua orang yang cari ikan elit-elit lah. Ni aku nak jual kat pasar. Satu ikan 5 juta. Fuh, layan weh. Ikan salmon. Tengok, ikan salmon pun ada dekat bawah sikit gini je. Aku cari duyung pun aku boleh jumpa lah, senang cerita. Okay, kita pergi aquarium. Equip bass. Oh, ada bunyi. Ada secret rubby fish. Aku rasa kita kena turun guys. Tak boleh jadi. Turun. Misi mencari rubber fish guys. Misi mencari ikan secret kedua aku. Ya, setakat ni pun aku ada satu ikan secret. Aku harap IC tolong aku lah untuk cari ni. Let's go. Kita turun. Aku tahu secret ni memang yang paling dalam sekali lah. Tolong. Aku nak cari apa tadi? IC dah naik. Tu IC ke tu? Aku rasa lah kot. Come on. Kita ambil je apa ada. Mana weh, mana? Ni bukan. Yo, mana? Tadi dia cakap apa? Rubber fish Mana rubber fish? Rubber fish dah spawn. Tapi aku tak jumpa guys. Aduh. Mana weh? Jangan cakap IC dia ambil. Okay. Sekejap. Aku nak ambil ikan yang bawah ni. Cloudfish. Aduh, tak ada lah. Adakah aku lambat? Aku kena tunggu je kat sini rasanya. Tunggu mati juga nanti. Okay, kita ambil ni. Okay, aku ada ikan baru. Kita ambil lagi. Kena cepat guys. Tak lambat. Yo. Server ni tak ada mermaid lah. Kalau ada mermaid aku boleh letak kat aquarium. Memang takkan aku jual lah. Mermaid dah divine Okay. Dapat pula mermaid Maya Karin ke Anna Jobling ke. Okay, naik. Let's go.
Okey. Weh, naik weh. Jangan mati. Aku ada ikan Nana Jobling. Aku ada ikan power weh. Jangan mati guys. Okey, mantap. Let's go. Aquarium. Okay, kita teleport je senang. Equip best. Member sebelah ada ikan besar. Full lama. Siapa nama dia ni? Nama dia Dato Tubal 7. Full lama. Nama dia lain macam. Okay, kita claim duit kita. Mantap. Aku kaya. Okay, let's go. Kita jual ikan selebih kita guys. Kita jual. Kat bawah tu kita ada server luck kita ada luck boost. Kita beli trade sini jap. Okay, aku beli semua. Aku beli cacing. Alah, cacing ni buat mancing ni. Okay, kita beli ni apa? Beli pas. Kita beli. Cepat-cepat beli semua. Kita beli semua je guys, senang. Okay, habiskan duit gitu. Spider pun kita beli. Dah tak ada stok pula. Okay, ladybug. Okay, kita beli semua. Aku kaya guys. Tengok, nelayan kerja kaya. Tempat aku ke ni? Besarnya ikan aku. Okay, ikan aku yang paling mantap secret Secret aku berat dia 380 kg. Dia bagi duit 16.8k. Aku nampak kat bawah tu. The secret Piber spawn. Jom kita turun mencari Piber. Okay, let's go. Turun guys, turun. Okay, turun, jangan tak turun. Mencari ikan. Okay, let's go, turun lagi. Tolong bagi aku secret. Aduh, diorang ni tak bagi aku can langsung Turun jauh patut aku turun awal. Dengan tersangkut-sangkut tadi. Cepat-cepat, Piber. Orang tu mati, mesti dia ambil Piber tu. Ke kalau orang tu mati, ikan tu dekat dia. Sekejap. Ni apa, Piber kan? Justin Bieber ada lah. Okay. Apa lagi? IC bagi aku IC. Aku nak Piber. Mana Piber? Piber. Weh, tak ada weh. Aduh, aku rasa aku lambat lagi guys. Tak apa, aku naik dulu lah. Secret ni spawn tak tunggu aku. Seleb betul. Sekejap. Okay, kita naik je. Tak ada apa lah guys. Dah tak best. Okay, kita naik. Duduk lama-lama kat sini pun seram juga kalau tengok betul-betul. Your crabfish got chocolate mutation. Full lama. Aku ingat aku tersangkut tadi. Let's go. Boleh naik. Dah matahari dah aku nampak dari bawah macam ni. Let's go. Elah, jangan terantuk. Habis. Okay, let's go. Sampai aquarium. Mantap guys. Kita equip best fish. Aduh, tak boleh equip guys. Tadi yang kita ambil tu semua tak mantap. Okay, kita jual. Okay, mantap. Fighter aku yang dapat Piber. Asal kau ambil Piber yang aku nak? Aduh, kau ni dah kaya pun tak bagi aku. Okay, jom kita tengok oxygen tank kita. Aku ada 423 million. Aku mampu lah beli candy oxygen ni. Ini dah kira baik ni. Okay, let's go. Kita kumpul berapa tadi nak. Aku punya aquarium dah siap lah. Let's go. Kita tengok. Aku dah max upgrade. More coming soon. Aduh, fighter. Coming soon boleh juga. Okay, mantap lah. Aquarium aku dah max. Aku punya rebirth baru 2 guys. Tu pun belum selesai lagi. Okey lah guys, aku rasa sampai situ saja video kita untuk kali ni. Korang boleh tengok aku punya semua ikan. Aku tak berjaya dapatkan Maya Karin. So, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Okay guys, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Ciao.